Tapi kita tengok pula untuk pinjaman-pinjaman yang ada sekarang ni. Kalau marah, saya tak ingatlah berapa pointer dia, tapi kalau pointer dia sekian-sekian, dia cuma perlu bayar lebih kurang 10% daripada dia punya baki pinjaman. Atau 10% daripada pinjaman lah you ambil. Kalau PT-PTN, dia perlukan First class. Tapi yang first class ni dia depends sebab first class ni ada banyak jenis. Different universities ada definisi first class yang berlainan. Kau tak salah? Jangan marah. UiTM punya first class tu dia mudah sikit. Dia 3.6 kalau tak salah. Kalau universiti lain maybe tinggi sikit, 3.7 ke 3.8. So jadinya tak ada alasan lah kot untuk berusaha untuk dapatkan pointer yang tinggi. Dalam kita cakap pasal isu-isu pembayaran balik ni, check lah. PT-PTN rupanya ada kempen Lestari Pendidikan. Lestari ni maksudnya berterusan. Pendidikan berterusan. Sustain berterusan maknanya dia minta orang bayar balik supaya dia boleh bagi ke orang lain. Lepas tu dia sustain lah. Okay. Jadi nampak macam kempen ni dia nak mengajak orang ataupun nak bagi orang awareness supaya tolong bayar balik, tetapi dia memberikan sedikit sebanyak flexibility lah kepada para peminjam yang perlu bayar balik. Betul. What do you think about that? Cara yang fleksibel ni pada saya dia adalah satu cara ataupun kaedah yang lebih mesra kepada peminjam ataupun approachable yang dia cuba tunjukkan kepada peminjam, dan message yang dia cuba sampaikan tu adalah dia tak nak berkeras sangat lah, ataupun dia nak peminjam ni datang untuk berbincang dengan dia. Pada saya itu adalah satu approach yang sangat baik lah, sebab yalah kan mungkin sebelum ni ada peminjam-peminjam ni yang takut nak pergi jumpa aku takut. Aku cakap nanti aku datang ke PT-PTN ni aku kena macam-macam kan, kena bayar selepuk ke apa kan. Tak. Jadi message yang cuba disampaikan itu adalah tak apa, you ada masalah atau you ada problem, tak apa, datang bincang. I see. So I think dari segi flexibility tu pula, apa yang mungkin PT-PTN cuba sampaikan juga adalah you tak semestinya you kena bayar pada kadar-kadar tertentu. Kalau kata contohnya you tak mampu bayar 500, tak apa, bincang lagi 300. So the point is that dia lebih fleksibel, dan juga kalaulah dia mungkin ada certain kumpulan manusia yang juga peminjam PT-PTN ni dengan dengarnya approach macam ni, dia terbuka hati untuk pergi ke PT-PTN dan membuat penyelesaian daripada dia tak datang. So at least PT-PTN dapat tarik golongan-golongan yang macam ni pergi bincang balik dan cuba discuss dengan orang dengan penyelesaian lebih fleksibel. Betul juga, sebab kalau kita tengok cara bank cari orang, dia hantar surat merah, surat saman kan. So PT-PTN ni dia instead of dia marah orang, dia ajak orang, jomlah bayar. Lepas tu dia ajak kuat sikit, jomlah bayar. Jomlah bayar. Okay, tapi tadi Nazia ada sebut pasal 300. Betul lah, sebab dia pun ada kempen bayar konsisten. Hati senang. Dia kata persyukuran balik pembayaran pinjaman anda serendah RM300. Pasal hati senang ni Faiz, saya nak cakap orang-orang yang meminjam PT-PTN yang tak pernah bayar, hati kau senang ke tidur malam? Of course kau akan ada something hutang aku ni aku tak bayar ni. So hati dia tak senang. So kalau ke LSA lah you bayar lah 300, 300 kan, you dah bekerja, takkan itu. Bila you start bayar, you tidur pun tidur dengan senang. Kan, hati you senang untuk you tidur. So bayarlah. Benda yang tak nak kata membebankan tak jugalah. Faham. Boleh lah. Ya, tapi kalau kita tengok apa yang PT-PTN nak buat untuk baru-baru ni, ada fleksibel, pembayaran fleksibel. Maknanya boleh rujuk balik lah. Betul. Tapi sampai bila kalau kita asyik rujuk balik? Is that something yang, sebab okay macam ni lah. Ada orang kata aku tak nak bayar saman lah, saman majlis pemandaran, sebab sekarang saya ada bayar RM150. Okay, kalau dah kena 24 jam bayar RM10. Okay, dia postpone, dia lupa ke apa, dia sengaja lupa ke. Tunggu 2 minggu dia jadi RM50. Lepas tu tunggu lagi sebulan jadi RM100. Lepas tu final date RM150. Of course dia tak akan bayar RM150. Dia tunggu, dia kata tunggulah ada kempen. Tunggu kempen, barulah dia bayar RM10 satu atau RM20 satu. Sama juga dengan saman polis lah. So kalau kita sentiasa duk bagi orang flexibility, orang akan ambil kita tak serius. Tapi pendekatan PT-PTN yang ada sekarang ni adalah mengajak lagi, bukannya memaksa tapi mengajak lagi orang untuk apa dia panggil lah, rujuk balik. Settlekan bincang. Tak boleh ke ambil jalan yang bukan nak kata ganas, macam jalan marah ke,
untuk masuk court. Is that something yang dia boleh buat ataupun patut dia buat tak? Saya rasa kalau tanya saya patut dia buat. Sebab dia kena hantar satu mesej yang jelas kepada peminjam-peminjam. I mean this is the action yang kita boleh buat pada you kalau you culas. I mean bukanlah kepada mereka yang mungkin tak mampu nak bayar, tetapi yang memang dah bertahun-tahun tak approach PTPTN untuk bayar. Itu. Yang langsung degil. You dah bertahun-tahun you kerja, you buat tak tahu je. I mean these are the kind of people yang kita kena target, yang PTPTN kena target untuk gerakkan mereka balik kembali kepada PTPTN dengan mengenakan satu langkah yang agak keras sedikit lah. In fact apa yang Nazri cakap ni keluar berita tu kan, PTPTN maybe akan mengambil tindakan. Betul. Untuk mereka yang langsung tak contact balik. Langsung tak contact. Kalau dia datang, dia kata tak apalah saya nak nego. I mean saya tak mampu bayar 400, saya bayar 300. Ataupun saya tak boleh bayar 300 lah, nego lah lagi kan, bincang lah. I mean okey lah, tak payahlah kenakan tindakan pada dia. Yang degil ni, yang langsung tak nak datang balik ni. Ini adalah kumpulan yang saya rasa kena diberi perhatian. In your opinion, kenapa dia tak bayar balik? Adakah setengah daripada mereka tak habis belajar? Lepas tu dia rasa macam tak apalah, since aku tak habis belajar, aku pun malas nak bayar balik PTPTN? Atau mereka yang dah ada kerja tapi kerja tak bagus sangat? Ataupun maybe mereka yang memang ada kerja yang bagus tapi memang sengaja tak nak bayar balik? Faiz, percaya cakap saya you ada kerja, especially yang setaraf dengan level you, mustahil you tak boleh bayar. Unless you telah menggunakan duit you tu ke atas benda yang tak sepatutnya. For example you tak patut memakai Honda. You pergi pakai Honda. Saya Honda. Setiap kali you pakai Myvi. You pakai Honda. I mean you yang menjadikan keadaan you macam tu. I mean 300 takkan tak boleh. I mean mustahil. Tu hutang dia jugalah, dia kena bayar kan. Dia mesti boleh bayar punya. Dia sengaja, I mean macam tu lah, degil lah. Okay, tadi kita duk cakap pasal diri sendiri, tanggungjawab diri sendiri macam Nazri lah, Nazri kerja waktu antara semester, Nazri ikat perut makan roti. Apakah tanggungjawab ataupun jalan yang ibu bapa sendiri boleh buat? Sebab kalau yang tengok video Financial Faiz ni, obviously dia bukan budak-budak umur 15 tahun, jarang lah tengok dia demographics tu. Kebanyakan adalah umur 30 sampai 40 tahun. So mereka ni dah ada anak yang berbelas-belas tahun dah umur mereka. Kalau umur 40 tahun, maybe ada anak 15 tahun dah. So mereka yang tengok video ni, apakah yang dia patut buat? Ataupun adakah mereka patut buat apa-apa untuk anak-anak dia? Atau dia boleh kata, tak apalah, dah ada PTPTN, dah ada MARA, dah ada GPA, kau nak masuk universiti, kau pandai-pandai lah sendiri, kau bayar sendiri. Apakah langkah yang mereka patut buat? Of course parents pada masa akan datang dia ada option, sama ada dia nak buat pinjaman atau dia nak bayar guna dia punya own dana lah atau kan. Atau hybrid dua-dua? Ataupun dua-dua, sikit-sikit separuh-separuh. Tapi pada saya utamakan dengan you punya dana dulu before you meminjam. I mean sekarang pun you ada masa untuk buat loan untuk anak-anak. For example like SSPN. SSPN bukannya mahal sangat. I mean ada dua scheme, Prime dan Plus. I mean satu yang ada komitmen, satu yang tak ada komitmen. Kalau you nak dapatkan rebate cukai 8,000, masukkanlah RM667 sebulan. Sebulan untuk 12 bulan dapat 8,000 setahun. 8,000 dapat rebate cukai 8,000 kalau tak salah saya. Kadang-kadang ada orang kata saya ni buat apa saya simpan dalam SSPN I mean dividen pun dalam 3% lebih saya boleh pergi ke tempat lain Tapi poin saya macam inilah kan. Bila you masukkan duit you ke dalam SSPN for example you fokus tabung itu fokus untuk pendidikan anak you. Pada saya tu kalau kata you lebih ke SSPN tu lebih kepada fokus kepada pendidikan lah. For example kalau katalah one day you terpaksa buat pinjaman PTPTN, orang yang ada SSPN tu didahulukan. I mean tambah dengan you punya loan sedikit dia boleh buat hybrid macam gitulah. I see. Okay, tapi berbalik kepada anak-anak tu, adakah anak-anak ni ada hak untuk mendapatkan pelajaran? Like okay, kalau kat Malaysia ni sampai certain umur adalah mandatory punya education. Beyond that is voluntary. So mak ayah kalau tak nak hantar anak dia pergi ke SPM pun boleh. Tak ada masalah. Itu I tahu. So kalau mak ayah dia kata tak payah. Tapi kalau anak dia kata nak sambung belajar, maybe mak ayah akan kasih lah. Tapi beyond SPM, anak dia nak sambung belajar, tak ada duit. Macam Nazri sendiri kata, mak ayah you ada support awal-awal tu. Tapi kalau orang lain pula, mak ayah dia kata tak nak lah. Aku tak nak simpan duit untuk kau. Adakah education satu hak kepada setiap orang? Subjektif Faiz. Tapi kalau pada pandangan saya lah, pada saya selagi anak saya tu berminat untuk belajar, dia berminat untuk sambung belajar, saya ada tanggungjawab untuk merealisasikan impian dia. Unless selepas dia dah habis degree and then itu terpulang pada engkau lah. Pada saya selagi dia ada minat untuk belajar,
I have the responsibility untuk support dia. Tapi of course lah pandangan parents berbeza. Ada yang cakap itu terpulang pada engkau lah. Tapi for me, sebab tu pada saya antara tugas saya pada hari ini adalah menyediakan tabung yang mencukupi untuk anak saya pergi sambung belajar satu hari nanti jika dia berminat. Nazri, so apakah nasihat Nazri kepada para peminjam PTPTN yang sedang meminjam PTPTN sekarang ni untuk melanjutkan pelajaran mereka? Yang sedang dalam pelajaran ke sedang sudah? Dan akan buat lepas ni, ataupun maybe yang dah ambil hutang tu jawapan dia mudah lah, bayar lah kan. Tapi yang tengah belajar ni, maybe dia ternampak Nazri punya, sebab Nazri ni special. Sebab you habis belajar, okay, you dapat apa dia panggil lah, result yang okay, dan dapat kerja dan bayar balik. Okay, tapi so contoh yang baik lah. So apakah mereka-mereka yang tengah sambung belajar ni, tengah belajar atau akan sambung belajar lepas ni, nak pilih sama ada PTPTN ke MARA ke GPA ke, apa yang dia boleh belajar pada Nazri? Pesanan saya adalah kita kena faham bahawa duit ni adalah duit yang perlu di-maintain dan disustain oleh pihak PTPTN, which is around 3 billion yang perlu diperlukan setiap tahun. Setiap tahun untuk menampung pelajar-pelajar ni. Kalaulah kita mendapat pinjaman PTPTN ni, maksudnya kita antara golongan yang bertuah. So kita kena sedarlah diri kita dekat mana. Then selepas kita habis belajar, dan pada masa you belajar ni, you kena manage you punya finance. Jangan gunakan duit tu ke arah yang benda-benda yang tak sepatutnya. Dan bila you habis belajar, you kena ingat balik bahawa kalau you jangan menjadi selfish. Kita kena ingat dari mana kita datang, dan kalau kita dapat pekerjaan dan sebagainya yang baik, kita ada tanggungjawab untuk merealisasikan impian generasi selepas kita. Bagi pula dia orang peluang, macam mana kita diberikan peluang untuk kita masuk ke institusi pengajian tinggi. So pada saya, kesedaran dan jangan jadi selfish itu sangat penting. Selfish ada banyak jenis lah rupanya. Termasuklah hutang-hutang yang kita ambil dan tak nak bayar balik. Kalau kita berhutang dengan bank, kita selfish against bank. So orang kata macam apa-apalah bank kaya. Tapi kalau kita berhutang dengan badan-badan macam PTPTN contohnya, duit yang kita pulangkan balik tu boleh dipinjamkan balik kepada orang-orang lain yang juga memerlukan macam kita 4, 5 atau 10 tahun yang lalu. Betul tak Nazri? Betul. Nazri would know lah. Nazri would know he is right smack dab in the experience of datang daripada keluarga yang tidak berada sampailah sekarang menjadi seorang influencer yang amat hebat dalam bidang ekonomi. Macam-macam dia boleh cakap. So, kalau nak bergaduh dengan dia, boleh bergaduh dalam komen dia.